pada hari ini kita akan buat dalgona candy squid game. Tapi kita orang tak pernah buat. So kita akan ikut kata hati, berapa sukatan semua. Abang ni dia dah start dulu dah. So kita tengok apa yang dia dah buat ni. Kita baru intro dia dah mula. Oh. Tengok ni ya. So Abang Faiz, wadap. Apa ni? Apa step pertama kita ni? Pertama kita akan letak gula. Cakap kuat sikit Abang Faiz. So ini gula kita. Okay, berapa banyak? Kita try satu sudu dulu. Okay. Dah buka api kan? Dia kata 1 sudu besar, secubit baking soda. Secubit kan? Tak. Gula dulu. Gula dah larut. Tak apa, kita jangan cakap lah. Biarlah awak nak buat macam mana pun. Tunggu gula larut dulu. Okay. Gula larut dulu. Dah larut. Barulah letak baking soda. Sambil tu gaul-gaul pakai chopstick tu. Ni dah api dah buka belum ni? Dah. Tak nampak pun. Serius ah? Oh ada. Api besar sikit. Okey. Jangan api besar. Macam banyak je gula kita tak ni. Tapi kalau ikutkan cara diorang tu, diorang macam sengitkan sikit kuali tu biar macam semua orang berkumpul kat hujung. Macam gitu. Macam tu. Dah panas ke kuali kita? Cuba rasa pakai tangan awak. Panas. Kat sini kita nak try lah buat dalgona candy sebab kita orang pun tak pernah cuba lagi buat dalgona candy. Betul kan boleh cari. Cuba rasa kuali ni, periuk pan ni panas ke tak? Panas. Macam tak ada progress macam gitu je. Api besar sikit lah. Macam lambat je kan. Cuba besarkan sikit api. Oh ni. Ni besar kan? Okey dah, api dah besar. Nampak asap-asap tu. So kita nak cairkan dia. Sekarang ni kita guna pan yang tak melekat lah. Pan yang mahal. T4. Dia yang cair. Awak yang cair. So dia dah mula cair gini. After dah cair je semua gula tu, kena standby ambil secubit baking soda. Wow, hampir jadi lah. Okay dah. Letak. Api kecil. Kejap. Api kecil. Okay, baking soda. Okay dah. Banyak yang secubit awak yang. Alamak. Aduh. Okay, kau laju. Wow. Jadi. Alamak, adik nangis. Muna, jom adik jap Muna. Korang ni bising lah. Wow, jadi. Itu sebab dia jadi coklat je. Okay, saya rasa dah boleh tuang. Okay, cuba tuang. Jadi tak? Wah, jadi. Okay, kawit. Wow, jadi. Oh, melekat tak? Melekat lah. Sebab dia manis kan. Okay, boleh tutup api dulu. Kita off dulu. Okay, kita tengok sama ada percubaan Abang Faiz ni jadi ke tak. Saya nampak macam awak punya ni menyelerakan. Rasa sikit. Tapi mesti panas gila kan. Jadi percubaan pertama jadi. Tak sangka pertama kali kita buat gula dalgona ni. Gula dalgona jadi macam gini. Tapi kita tak tahu lagi nak cetak dia bentuk apa. Sebab kita nak juga main kikis-kikis tu kan. Jadi sampai ada bentuk. Tapi nak tunggu dia sejuk dulu. Tapi nampak macam dah keras. Alamak. Jatuh pula. Kita punya gula dalgona. Aduh, dah berpasir dah. Aduh. Sayangnya yang pertama kali dah buat tapi jatuh pula. Aduh. Nak kena buat balik ni. So ni nak kena cuci dulu. Okay.
Kejap, kita cuci dulu dan kita buat baru. Guna Squid Game. Walau weh. Buat bentuk bulat. Tapi ni dah jatuh, kena buat baru. Aduh, kenapa boleh jatuh? Dah. Itulah excited sangat. Jatuh. Squid Game candy kita. Muna panas Muna. Tapi boleh jatuh. Wow, cantik gila. Mana itu nak yang bulat. Okey, kejap lagi kita akan sambung buat dan korang akan rasa ini dah jatuh. Nampak ni habuk. Dia habuk. Aduh, sayang. Jadilah gula. Panas. Tengok ni. Panas Abang pegang tadi dah tak panas. Gula Squid Game kita. Wow. Buat banyak-banyak. Buat banyak-banyak. Okay, kita try buat banyak-banyak untuk budak-budak ni. Semua nak gula Squid Game tak? Okey, tunggu abang buat. Nanti tutup suruh kita nak. Ayah. Tengok sekarang ni Cora lepas tu kan memang kena Allah, keras ni. ya baik-baik ya, rosak ya tifol. Yang kau tahu macam ni. Yang baik-baik ya, rosak ya ibu punya tifol ni. Nak kena buat apa? Oh, kena cairkan, letak air. Letak air kot. Lepas tu ayah lap je pakai tisu. Kenapa Saya nak rasa sikit lah, cuba awak pecahkan tu. Warna dia nampak sedap gila. Cuba rasa sini. Cuba rasa. Sedap gila. Manis Jadi weh. Macam karamel lah. Ni lah karamel kan. Sedap. Okey, kita punya pan dah bersih. So, saya lah pula kena buat. Saya pula buat. Hidupkan dulu, saya takut. Hidupkan dulu. Orang lelaki dia bab api dia berani. Orang perempuan takut. Okey. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya letak 1 sudu gula. Dah benda tembus. Benar Umar. Selama ni kita tengok orang lain buat, kita rasa macam sedap. Kita tengok-tengok. Sedap ke? Kita tengok-tengok. rasa macam menyusahkan. Beli je lah. Tapi sebenarnya mahal kalau kita beli ke orang. Ini Alun letak macam sikit lah. Letak lagi. Betul lah tu. Okey lah tu. Panas lah. Mana? Panas. Okey. Dia dah mula larut. Tak tahan panas. Okey. Dah. Panas gila. Wow. Okey, dia dah. Sangat. Okey, dia dah larut. Alung akan letak Sikit sangat tu mana? secubit ni. Apa tu? Soda bikarbonat. Soda Alun tak pernah sebut. So Alun panggil dia baking soda. So kita gaul cepat. Sedapnya bau. Sedap ke bau dia? Sedap. Okey, Alun letak Letak tengah je. Biar dia bulat. Oh, biar dia bulat. Okey. Standby tisu. Munas tisu. Aku juga tak. Inilah tisu. Jadi letak dalam ni. Tisu letak. Wow. Macam tu bulat sangat. Tak apa ya. Jadi roti. Tak sangka lah jadi. Jadi bulat Squid Game. Okey, lepas tu Alung nak letak ni. Boleh tak? Okey, sini. Ya, tapi dia Kenapa? patutnya dia macam kena kompres sikit kan? Ya, patut kita kena ada benda. Ha. Oh, ni lah kan kita nak guna tadi. Apa? Foil tu. Okay, tak apa, kita cuba Okay, kita buat cuba. je. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, melekat. Sekejap, kita biar sekejap. Tunggu. Bagi Macam dia. melekat je. Kemudian kena tunggu sejuk sikit. Aku ambil kipas Tak payah, Alun tengok. Burung pun kata salah. Allah. Okey, Alun rasa belum. Peganglah. Ini percubaan pertama. Kalau gagal tak apa. Kalau gagal macam sikit tak payah. Lekat tu. Baik-baik. Keras. Okey, 1 2 3. Alah. Belum.
Alah, nampak tak kamera? Lah, tak jadilah. Tapi macam sedap. Patutnya tunggu kering. Alah, tu kering Okay. Kering sikit lah, biar je. Biar je. Tapi dah salah. Tapi so, Tak apalah, kita buat lain lah. nak rasa. Oh, kalau lagi keras lagi nanti abang Habis. fokus boleh. Terus melekat. Melekat nanti kau penutup botol Munah. Dia Wih, kena pakai besi sebenarnya. Nak rasa. sedapnya. Sedap rasa. Yalah, nah. Weh, terlebih gula Rambut ni. nenek. Sedap gila. Rambut nenek. Terlebih gula nanti korang ah. Tak apalah, terlebih gula. Sedap. Dia macam gula. Dia rasa gula-gula yang hangit. Sedap gila. Macam gula ni lah. Karamau. Mak, Ni rasa. Dah. gula-gula. Dia. Belum, tak jadi. Tapi boleh rasa. Yang ni tak, yang tadi tak boleh rasa sebab dia jatuh. Tapi yang tu tak jadi, kan? Mama. Semua makan gula, nanti malam tak boleh tidur. Semua terlebih gula. Tak tak? Sedap. Sudah ke Dinda? Okay. Okay abang. So ni second time awal kena buat Pastikan jadi. Dinda. Ya, cik. Sama. Ini jadi. Apa tu? Oh, tak kita sebab kita tak cukup bahan nak tekak bulat bentuk segitiga tu. Nak tu. So kita Buat je lah. buat je lah macam tadi tu kan, bulat macam. So ni kali kedua dia buat, tengok tu. Ni taruh ibu alam ibu. Okay, andakah anda rasa berjaya? Berjaya. InsyaAllah. Berjaya? Berjaya. Berjaya. So kita tengok jauh sikit daripada api. Semoga ini jadi. Boleh buka kedai kot, Dalgona Candy. Dalgona Faiz Hakimi. Dalgona Faiz Hakimi. Ada ni lah. Apa kecil? Jangan tengok Abang Faiz punya. Jangan tengok. Punya tu. Apa? Tunjuk dah. Lidi tak ada. Jangan lupa tengok Ayah Dinda. Ayah Dinda di channel Abang Faiz. Abang Faiz. Faiz Hakimi Dah lah. jadi. Dah jadi. Tengok ni, diorang semua tak sabar ni. Tengok tu. Oh, api, jauh-jauh api. Besarnya. Oh, besar. Jadilah tak melekat kali ni. Kedabak. Wah, besar gedabak. Kedabak. Okay, tutup api. Tepi anak tutup api. Tutup api. Okay, kali ni kita tunggu dia sejuk. Tak boleh lah, nanti dia berlubang lah. Tapi kita makan. Sakit gigi aku. Makan benda ni. Jadi rasa game ni. Dah lah, Lentah nak makan lah. Sakit gigi lah. Manis lah. Okay, ambil gambar satu kali kedai Abang Faiz. Satu. Masuk Dinda, gambar. Belakang. Kedai. Masuk rumah. Sini, Dinda. Dinda ni. Sini. Rumah sini. Oh, Dinda situ. Sini. Sini, dengan baby. Ha. Kedai Abang Faiz. Ya. Beli 5 donat free 2. Dah. Katanya dalgona tu. Oh, semua tak sabar nak rasa seorang sikit ni. Oh, awak jual 5, beli 5 donat free 2? Dalgona lah. Dalgona. Salah tulis. Ni goreng Dah seram lah, ibu punya ni macam dah hangus-hangus. Tak apa. Boleh basuh. Oh. Biar. So sekarang ni Abang Faiz dia tak ada tekap. So kita orang cuba lukis. Lah. Dah keras. Baru nak tekap, nak lukis. Ha tu boleh. Okay. Mama. Syukurlah ini boleh. Syukurlah ini boleh. Syukur.
Jangan baby. Alah, keras lah. Dia memang kena cepat-cepat lah. Tapi kena kuat-kuat. Tak jadi. Masih lagi tak berjaya. Masih lagi tak berjaya. Tapi yang ni dah sibuk nak merasa. Kenalah kasih je lah rasa dulu. Itu betul setiga ke? Ya, betul lah. Sabar Udah. Udah. Dia balik. Dina suka bulat je. Dina suka bulat. Game je. Wow, tengok belakang dia abang. Ini boleh main sweet game. Wah, cantik lah. Dina pegang ni. Tapi sebenarnya tu hangus kot. Tadi Dina pegang. Dia pegang kotor lah tu. Bau sedap. Bau hangus-hangus gitu Okey, ayang kena pecahkan, pastikan semua orang dapat. Okay, ni nanti dulu. Okey, tu jangan makan dulu okey. Kita kena buat banyak sikit tak apa, biar abang je yang buat. Mandu. Garam maram memang. Okey, dia dah macam pro dah. Macam memang dia buka kedai dalgona Garam maram dalgona. Bagi reset. 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 Orang nak ibu. Si dah Orang nak. nak beli. Okey, siapa nak beli? Dorang. Okey, ni kali ketiga. Kali ketiga dan warna dia pun agak lain. So, kita sabar korang. Ambil gambar. Tadi macam sikit sangat. Tadi macam banyak, ni sikit pula. Allah. Selamat datang ke kedai dalgona Bapai Sakimi. Sorry lah sebab pakai ni je. Sorry. Creamy. Sedap nak. Taklah bentuk pistol pun. Bentuk apa dah. Bentuk ayam goreng. Nyap. So, inilah yang dapat kita buat. 4. Dia ada kecil. Ada, ini paling comel. Ini macam Ni tembak-tembak. ada macam bentuk pistol diorang kata. Ini macam ada hanyut-hanyut sikit. So Yang baby suka yang pistol. suka yang pistol. So, yeah. Let's go. Jom kita rasa. Nak rasa kecil. Sabar. Dalgona candy. Okay. Dinda dululah Okay, Dinda rasa dulu. Sedap. Okay, rasalah sama-sama. Okay, rasa sama-sama. Jangan. Jangan ambil seorang satu, kita kena share, okay? Sebab tak banyak. Ambil Umar. Umar nak rasa mana? Gigit Umar. Boleh gigit ke Umar? Umar letak sini Umar. Uish. Rangup betul macam gula. Baik-baik korang. Nanti gigi sakit. Dah, okay, tak apa. Makan je semua. Makan je. Ni Alu pecahkan lagi. Sini. Oh, ni yang baru. Kita makan yang ni. Tengok. Mana Dinda? Wush. Rangup Sedap. Aku tak ada. Siapa yang tak ada ni, Akif? Sini. Sikit. Makan. Tinggalkan Umi sikit tau. Ni untuk Umi, okey? Ini untuk Umi, Cik Yan, Cik Iza, Mama Long. Korang makan ni. Pistol? Pistol makan. Makan tu, makan. Ni. Yang ni je. Ni simpan untuk mama korang. Baik pecah. Dah makan gula banyak sangat tu korang. Hati-hati tau. Sedap. Muna nak. Okay, Muna tolong pecah-pecahkan kepada kecil Muna supaya semua orang dapat. Akif jangan ambil betul-betul. Ambil sini. Patahkan. Share, okay? Oh my god. Tak larat Alu nak buat banyak-banyak dah. Habis gula. Alu dah takut dah nak makan sebab Alu sakit gigi. Nasi nak ambil. Jangan tu. Yang ni untuk ni. Pegang. Dalgona candy ni rasa dia memang sedap. Rasa macam caramel candy. So,
Memang rasa ketagih sebenarnya nak makan. Dah ketagih sebenarnya nak buat benda tu. So tak apa, nanti kita beli dia punya tekak-tekak tu, kita buat betul-betul bagi jadi punya. Jangan buat kat rumah kau je. Tak apa, nanti korang balik kita buat sama-sama. Buat Sedap. bakar-bakar lagi. Sedap. Sedap. Mana ada penggal? Mana? Buat okey. Oh, boleh. It's okay. Okay, boleh. Boleh. Aiskrim yang dekat depan ni je ada. Ini. Wah. Ini. Okey, sinilah. Okey, seorang-seorang okey. Amara dulu. Okey, seorang dulu. You kira berapa I ambil. Okey. Ini satu baris. Ya, betul. Lepas tu ni. Lepas tu ni. Ya, okey, Akif mana Akif? Ini je ada. Sama lah dia. Lagi. Hello. Okey, Muna. Aduh. Tiba-tiba tadi orang jual aiskrim datang. So budak-budak tu dah sibuk makan aiskrim, dah hilang dah ke mana. Nampaknya itu sajalah video kita untuk kali ini. Jumpa korang di next video. Bye-bye. Ciao. Tiba-tiba tadi orang jual aiskrim datang. So budak-budak daripada makan dalgona candy dah sibuk makan aiskrim. So korang agak-agak Along punya dalgona candy ni jadi ke tak? Kalau tak jadi komen. Kalau jadi komen. Tapi kalau rasa memang sedap. Bentuk je lah, tak ada rupa kan. So kalau untuk the next video, kalau Along buat lagi dalgona candy tapi peralatannya semua lengkap, korang nak ke tak?